Kita sihirkan orang, khianat orang, tepatnya neraka. Ingat kalau ada orang jenis bomoh jenis sihir, bukan bomoh berobat gitu. Jenis sihir korang, khianat korang. Kita pergi saja, tak percaya, pergi saja. 40 hari tak terima semayang. Pandai nak sihir orang, nak khianat orang, tapi biarlah. Kita bukan nak pergi percaya. Kita nak pergi tengok, nak ambil suasana je. Faham? Faham? Maka Nabi kata man atakahinan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauma. Barang siapa pergi pada bomoh yang boleh mensihir, boleh meneka benda yang belum berlaku, tidak diterima semayangnya 40 hari. Nanti bila dia sudah yakin dengan bomoh itu, tahu yang gaib, dia sudah jadi kafir. Wa in saddaqahu, Nabi tambah, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Jika dia sudah sampai tahap yakin dengan kebolehan bomoh itu seperti Allah mengetahui yang gaib, maka dia sudah kafir dengan Quran yang turun atas Nabi Muhammad. Hati-hati.